Oke, ini dalam sisir di kas nih. Oke, datang ada masalah sedikit lah. Ada bunyi masa karawan, ada tak 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 apa hal lah. Lepas tu line sangkut-sangkut lah. Line sangkut-sangkut mula-mula spool yang ada lekat-lekat dah, ada bunyi. Oke, punca daripada ini ya. Oke, sebelah dia agak panjang sikit. Sebelah macam masa dia pasang tu tak berapa ngam lah. Oke, tak berapa tepat lah. Jadi dah di adjust masih juga terpaksa kikil sikit lah, baru dia tak berbunyi lagi ya. Sebab dia terkena dinding bahagian dalam ni ya, masa berputar. Okay, inilah bahagian dalam. Okay. Spool tali 1 PE 10 lah.